Cara untuk buat cover video TikTok macam ni. Ni untuk pengguna desktop dan juga mobile. Tapi untuk contoh ni, aku akan tunjuk dekat desktop. So, kau buka je Canva dan tekan create a design. Lepas tu, hampa search je dekat sini TikTok. Lepas tu, hampa pilih yang ni, TikTok photo mode. Pastikan size dia 1080 by 1920. Hampa screenshot je daripada video yang hampa nak edit tu. Pilih framing yang hampa nak jadikan sebagai cover video tersebut. Okay, contohnya aku akan ambil part ni. So, aku akan screenshot. Alright, so bila dah screenshot, paste je kat dalam Canva macam ni. Lepas tu, besarkan untuk bagi dia full screen. Alright, so hampa boleh masukkan teks dekat bahagian teks ni. Then add a heading. So, hampa boleh tulis tajuk video tersebut. So, hampa boleh design ikut cita rasa masing-masing ya. Okay, tips dia dekat sini adalah jangan bagi tulisan hampa rapat sangat dekat bahagian bawah frame. Pastikan ada jarak sedikit macam ni. Sebab kita tak nak TikTok crop kita punya gambar ni. So, bila hampa dah design, hampa tekan je button share kat atas sini dan tekan download. So, dalam CapCut, dekat bahagian video yang hampa nak edit tu, hampa masukkan je gambar yang tadi hampa dah buat dalam Canva. Tapi hampa letak dekat bahagian depan sekali macam ni. Dan untuk cover depan tersebut, hampa set je dalam beberapa saat, kurang daripada 1 saat. Lepas tu susun balik video hampa. Ok, so bila kita play dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia beberapa saat sahaja. Dan hampa boleh set cover video untuk gambar yang hampa dah buat. So, kalau hampa rasa konten ni membantu, cuba hampa follow, like, komen dan share. Sekarang hampa dah tahu.